Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita bertemu lagi. Oke guys, orang apa kabar? Hari Jumat. Hari ini hari Jumat. Kita masuk pukul berapa? Petang dan ini saya nak masak apa namanya? Sup ayam. Kita masukkan dulu kita punya bawang sama. Bahan basic dia. Bawang putih, bawang merah. Saya guna serai. Kalia 40 je lah. Kita tumis dulu. Ayam dengan kentang saya sudah potong tadi. Nih. Ada lagi satu bahan yang saya akan additional. Saya masak ayam supaya simple ya nih. Saya tak letak rempah apa semua. Saya guna bawang saja. Oke, sekarang kita masukkan kita punya ayam dengan potato-nya. Oke, kita biarkan dulu. Oke, kita akan masukkan air. Oke, nampak dia ada keluarkan minyak dia. Kita masukkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mudah. Masukkan lagi. Sebab dia akan apa namanya? Air nih dia akan surut nanti kalau kita letak tunggu dia masakan. So kita masukkan perasa. Kita masukkan garam. Lada putih. Sup dia kena pakai lada putih.
ini lagi dengan black pepper, tapi sikit je lah, black pepper yang banyak, sebab kalau dia terlalu banyak black pepper dia akan pahit. So sekarang ni kita tutup dulu, biarkan dia mendidih sampai dia lembut. Nantilah saya akan masukkan saya ada cendawan, apa kita panggil ni, cendawan butang. Saya akan letak cendawan butang nanti. Cendawan butang kan, cendawan yang kering tuh, yang hitam tuh. Kalau buat bubur nasi sedap nih, saya akan masuk yang nih. So kita biarkan dia mendidih sampai dia lembut semua ataupun masak. Dia dah mendidih kan, so kita nak bagi kita punya cendawan ni dulu supaya dia lama, lepas tu dia boleh sebati lah dengan rasa tu. Sebab cendawan dia tak lama sangat masaknya, tapi dia tak ada lah lembut kan. Kalau dia lama pun dia tak akan mengganggu proses. Ini dia. Kita guna sikit, dia tengok dia kembang macam ni, cantik kan. Nampak. Kalau kita nak potong dia halus pun boleh, kalau nak besar pun boleh. Sekejap je potato ni masak, kita masukkan ke punya cendawannya. Nampak nice. Air ni kalau lama-lama nanti dia akan surut tau. Sebab tu saya lebih suka letak dia banyak. Okey, kita tutup dia lagi. Tadi saya dah masak ni tau. Nampak tak ni? Halia, ikan bilis dengan telur. Perasa. Macam tu lah kita buat dia. Kalau kita demam, tak sihat badan tu, korang buatlah macam ni. Saya dah lama tak buat menu ni. Ini kalau makan dengan nasi panas-panas pun sedap tau. Tengok. Ini tester dia. Nampak. Cara masak dia pun simple. Masukkan ikan bilis ni dulu sampai dia betul-betul garing. Bila dia garing tu baru masukkan kita punya apa namanya, halia. Kacau dia. Pas kita kacau dia, halia kita pun dah nampak masang ataupun dah bertukar warna dah, kan dia akan warna macam kering-kering. Baru masukkan kita punya apa namanya, kita punya telur. Kacau lah dia, kacau sampai sebati. Additional dia, kalau korang ada lengkuas muda, tumbuk sekali letak pun boleh. Kencur ke, boleh je.
last kali masuk kalap rasa yang ni, kalau makan dengan nasi putih ni, dia akan buatkan badan kita rasa panas macam tu sebab daripada halia tu. Jadi good lah. Buat banyak macam ni. Lepas tu, korang simpan. Buat bubur nasi makan. Memang sedap. Lepas tu perasa tu kena ni dah. Saya tak letak perasa dalam tu masak tadi tau. Saya cuma letak perasa dalam telur tu je. Saya cukup rasa. Lepas tu saya tak add apa-apa dah. Sebab ikan bilis tu dia dah ada rasa kan, masin semua. Okey, macam tu je lah. Jangan add perasa lagi. Garam tak perlu letak. Tapi kalau ikan bilis sikit ataupun tak ada ikan bilis, bolehlah korang letak perasa. Saya tak letak perasa sebab saya banyak ikan bilis tadi. Tapi kalau nak kata banyak sangat tu taklah juga. Saya rasa 1/4 je kot. Tapi disebabkan ikan bilis ni, dia ada perasa, dia ada rasa garam dia. Kalau boleh jangan letak banyak lah. Okay. Jangan letak banyak. Nanti kalau dia terlebih masin tu, kita nak adjust tak boleh. Sebab ni, kita tak letak air. Masa kita menumis dia tu, kita tak letak air dah. Kita tambahkan garam. Saya rasa macam ada kekurangan sedikit. Alright. Ayam ni dah start masak deh, cuma kita nak potato ni je lagi. Alright. Dia macam ni. Kalau nak tengok jelas. Dia rasa pedas-pedas dari halia tu lah. Biasa saya pernah buat pakai lengkuas apa semua. Sedap tau. Okay guys, stay tune. Kita tunggulah kita punya nih mendidih. Alright, kita tengok. Saya rasa dah masak nah. Dah masak dan nih guys, potato kita dah apa namanya, lembut. Tengok. Nampak? Tuh. Cantik kan? Oke. So kita padamkan. Selesai dah kita masak. Sekejap lagi saya nak makan. Saya nak mandi dulu baru saya makan. Oke guys. Simple je menu kita hari ini. Ada 2 menu. So itu sajalah video saya untuk kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, and subscribe, okay? Kepada yang dah sokong saya daripada dulu sampai sekarang, thank you so much. Kalau tak ada korang, tak adalah video saya ni sampai sekarang kan? Okay guys, thank you tau. Kita jumpa lagi, bye.